Nak tak saya terangkan apakah dia itu polip di dalam hidung? Dalam hidung kita ada struktur yang bengkak. Satu struktur tu memang setiap orang ada. Struktur tu dinamakan turbinate. So, sesiapa yang alergik, turbinate tu dia boleh bengkak. Turbinate ni dia bertindak sebagai penapis di dalam hidung. Ada lagi satu struktur yang boleh ada, ialah polip. Polip ni tak semua orang ada. Sesiapa yang ada masalah alergik ataupun alahan, dia boleh dapat polip. So, polip ni selain daripada alahan ataupun alergik, dia boleh disebabkan oleh jangkitan kuman, infection ataupun ketumbuhan. So, ketumbuhan ni ada yang bahaya dan ada yang tak bahaya. Contoh-contoh ketumbuhan ialah seperti angiofibroma, itu jadi kepada remaja lelaki. Inverted papilloma, kalau umur yang semakin meningkat, itu bukannya kanser, tetapi dia perantara antara ketumbuhan biasa dan juga kanser. Dan lagi satu ialah sinonasal carcinoma, itu adalah kanser. Biasanya boleh jadi kepada orang dewasa umur 60 ke atas. Itu adalah kanser. Jadi kebanyakan polip yang berlaku kepada pesakit ialah inflammatory polip ataupun allergic, disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun alahan. Jangkitan kuman tu biasanya contoh resedung ataupun sinusitis. Jadi biasanya untuk nak merawat polip, kita kena bagi satu ubat cucian hidung, spray yang ada saline untuk cuci hidung, hingus. Dan yang kedua ialah spray yang ada steroid. Tujuannya untuk nak mengecutkan polip tersebut. Lama kelamaan kita pakai selalu spray yang ada steroid tu, polip tu dia boleh kecut. Biasanya kalau dos contohnya macam Nasonex, satu hari sekali. Untuk siapa yang ada polip, kita bagi 2 kali sehari. Dan kita juga boleh bagi steroid dalam bentuk ubat makan ataupun dalam bentuk injection. Steroid yang diberi dalam bentuk makan, dia jadi lebih kuat dan lebih bagus untuk mengecutkan polip. Tetapi steroid tak boleh bagi dalam jangka masa yang panjang sebab boleh dapat side effect. Contohnya macam darah tinggi, kencing manis, badan gemuk dan sebagainya. So, biasanya kita cuma bagi steroid makan dalam bentuk jangka masa yang pendek dan juga spray hidung yang ada steroid. So, itulah biasanya cara-cara untuk nak mengecutkan polip tanpa pembedahan. Tetapi kalau katakan polip tu dah terlalu besar, kita kena buat pembedahan untuk buang polip tersebut supaya ubat yang kita spray tu dapat masuk ke dalam hidung. Kalau katakan polip tu terlalu besar, kita spray dalam hidung pun ubat spray tu tak dapat nak masuk. Jadi terpaksa juga buat pembedahan. Kebiasaannya polip ni dia jadi dua-dua belah. Kalau jadi sebelah, kita suspicious, kita takut itu adalah ketumbuhan yang bahaya. Selalunya kita kena ambil biopsi, kita kena ambil sampel untuk hantar pergi makmal nak pastikan yang itu polip yang bahaya ataupun tak bahaya. Lagi satu, ciri-ciri polip ni biasanya dia macam buah anggur, dia berkilat, kemerahan ataupun pink. Kalau katakan dia ada pendarahan, dia ada macam menggerutu, yang tu kita suspicious, kita takut itu adalah kanser. So, yang terbaik ialah sebelum ambil apa-apa ubat, pergi berjumpa dengan doktor terlebih dahulu. Sebaik-baiknya jumpa pakar ENT, buat skop, masuk dalam hidung, kita kena tengok polip ni nampak polip yang bahaya ataupun polip yang tak bahaya. Kalau polip yang tak bahaya, tengok sama ada dia punya grade dia, grade 1, 2 ataupun 3. Kalau grade 3 ni memang kita suluh saja pun dah nampak. Kalau grade 1 kena masuk skop dalam barulah boleh nampak polip tersebut. Itulah serba sedikit cerita tentang polip. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.